ke feri itu. Kita hantar Manahan satu kali feri daripada Tawau ke Nunukan, daripada Tawau ke Ikatan. Pemeriksaan awal mendapati feri sepanjang 30 meter ini membawa 100 orang penumpang serta 8 orang kru. Daripada 100 penumpang ini, hanya seorang warga negara Malaysia dikesan manakala bakinya berasal dari sebuah negara asing. Semakan dokumen mendapati kesemua penumpang dan kru feri mempunyai dokumen pengenalan diri serta memasuki negara ini secara sah. Ketika pemeriksaan lanjut dibuat, anggota penguatkuasa menemui 2 guni yang dilihat mencurigakan. Lantaran itu, pihak berkuasa meminta supaya pemilik guni ini tampil untuk membuka ikatan. Kalau nak tahu saya rapas. Kalau nak tahu saya rapas. Pada awalnya, pemiliknya hanya mendiamkan diri sehinggalah disergah pihak berkuasa. Kau punya kah ini? Kau punya kah? Ini loh. Ada pernah minum lagi? Betul. Ternyata cubaan lelaki ini untuk menipu gagal kerana bukan hanya satu jenis bahan minuman yang cuba diseludup dijumpai, tetapi sebenarnya 2. Kau buka lagi ni satu. Hah? Kau tengok susu. Dari kampung ini, bagi-bagikan kalau dari Malaysia. Mana surat pembelian? Surat pembelian? Tadi kau beli di mana ni? Ada di kedai Danton, di kedai apa? Bawah tu. Itu. Mana boleh banyak macam ni kau bawa? Kau bawa macam burung. Itulah boleh kampung itu, boleh kampung tadi. Benda tu saya perlu buat untuk memberi jawapan yang tepat supaya anggota yang kita tanya tu dia perlu bagi tahu benda yang kita tanya tu betul-betul ada tak. Biasanya macam dulu satu benda disembunyikan, jadi dia tak mengaku tuan dia tak ada, jadi kita nak ambilkan kes tu tanpa tuan dia ada pula. Berapa kilogram kau? Ada 100. Hah? Ini bukan lagi. Kalau 10 orang berapa? Kira-kira lagi sekarang ni lebih. Barangan dibawa ke pangkalan sebelum dirujuk kepada pihak berkuasa berkaitan sebelum tindakan susulan diambil. Secara kasarnya, dari rekod yang kita ada, dari awal Januari sampai November 2015, sebanyak 1,100 pemeriksaan telah kita lakukan. Ya, ini melibatkan pemeriksaan atas bobot sama contoh memakai life jacket, memenuhi dokumen atau melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada. Dalam pemeriksaan itu sebanyak 17 tangkapan kerana berbagai kesalahan. Contoh tidak ada dokumen, menyelundup barang-barang kawalan, kesalahan menangkap ikan yang tidak dibenarkan dan sebagainya. So, kes tersebut telah kita bawa ke mahkamah dan mereka yang diputus bersalah dijatuhkan hukuman dan didenda kesewajarnya kedudukan kesalahan yang mereka lakukan. Tambah Kapten Anor, Tawau menjadi tumpuan penyelundup memandangkan jarak kawasan ini yang terlalu hampir dengan negara jiran. Antara penahanan dan rampasan lain yang pernah direkodkan APMM TM18 Tawau sepanjang tahun ini ialah penangkapan pendatang asing tanpa izin parti yang cuba menyusup keluar dari Malaysia ke negara jiran serta penyelundupan minyak jenis petrol dan diesel. Kita pun dah takut angin kencang malam-malam itu hujan lebat. Jadi macam mana kapal orang itu kena ganding? Tongkangnya kena ganding kan? Mengawal pencerobohan nelayan asing di kawasan bertindih di antara perairan Malaysia dan negara jiran menjadi salah satu tugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. APMM dengan kerjasama Australian Border Forces ABF memperluaskan lagi kerjasama antarabangsa dalam usaha membanteras jenayah rentas sepadan yang dikenali sebagai Operasi Redback. Operasi Redback ini merupakan operasi kelima yang dilancarkan sebagai operasi khas yang memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti pemerdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berlaku di perairan negara.
Sebelum ini, 4 operasi telah dilaksanakan di perairan Kuala Linggi, Klang, Lumut dan Langkawi yang merekodkan lebih 100 pemeriksaan ke atas kapal-kapal dan bot-bot yang melalui kawasan perairan itu. Operasi kali ini tertumpu di perairan Kuala Kurau, Perak dan kawasan sekitarnya. Pencerobohan itu tidak mustahil mempunyai kaitan dengan aktiviti penyeludupan dan pendatang asing tanpa izin atau parti. Operasi ini menggunakan 2 aset APMM Daerah Maritim 3 Lumut dan salah satunya ialah KM Perwira. KM Perwira yang juga kapal ronda kelas B itu secara rasmi diterima oleh APMM sejak Februari 2014 lalu oleh Kerajaan Australia, di mana penyerahan itu bertujuan untuk meningkatkan tahap keselamatan maritim negara, terutamanya di Selat Melaka, selain membantu menangani kegiatan penyeludupan manusia, termasuk mereka yang menceroboh Australia melalui jalan laut. Kapal ini beroperasi dengan 18 kru termasuk pegawai dan anggota dengan menggunakan teknologi canggih untuk berlayar. Kelajuannya pula mampu menjangkau sehingga 25 knot atau kira-kira 46 km sejam. Selepas berlayar kira-kira sejam di barat daya Pulau Pangkor dan kurang 50 batu nautika dari sempadan perairan bertindih, KM Perwira mendapat panggilan daripada KD Hang Tuah Milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang kebetulan melalui lokasi operasi. KM Perwira, this is Tamil Sari. The results negative. I'm just left back from WFD. I'm just finished conducting firing exercise. Anything for me, over? This is Perwira. Do you have any sighting on Indonesian fishing boat? KM Perwira, this is Tamil Sari. Negative. I have no contact on Indonesia fishing boat. Over. This is Perwira, Roger Alas. Victor Mike Tango for your info. Nothing else for you at this moment. Out. Sama ada dia masuk kawasan Teli ataupun memang dia dah masuk kawasan kita. Itu je lah yang paling banyak lah kat sini, di betul-betul di perairan sini, kecuali di ke perairan Kuala Kurau yang masih dalam Perak punya kan, tapi ke utara Perak dia ada sedikit rokok pun ada, ada penyeludupan parti pun ada, tapi tak sebanyak macam di Selangor lah. Tidak lama kemudian, sebuah lagi aset APMM yang menyertai operasi ini, KM Nyalau, berjaya mengesan sebuah bot nelayan asing tanpa nombor pendaftaran. Di posisi 3 darjah, 20 minit, 56.5 utara dan 100 darjah 33 minit, 14.9 timur di perairan bertindih, bot nelayan itu didekati KM Nyalau. Okey, Roger, contact become Roger and then block contact tu, and then kami akan minta guideline daripada mana arah ni. Bot nelayan itu digeledah kerana disyaki melakukan aktiviti penyeludupan pendatang asing tanpa izin dengan berselindung sebagai bot nelayan. Hasil penggeledahan dan pemeriksaan ke atas dokumen pengenalan diri mendapati bot itu mempunyai 6 awak-awak termasuk tekong. Ketika pemeriksaan lanjut dibuat, pihak berkuasa dikejutkan dengan penemuan 8 lagi warga asing yang bersembunyi di bahagian bawah bot pada ruang penyimpanan ikan. Penemuan itu melibatkan 7 lelaki dan seorang wanita. Kesemuanya warga negara asing. Hasil pemeriksaan mendapati kesemuanya gagal mempamerkan dokumen pengenalan diri. Ada lagi. Ada. Okey, dua. Mereka ditahan kerana disyaki melanggar Seksyen 6/1/C Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kita pun dah takut angin kencang malam-malam itu hujan lebat. Jadi macam mana kapal orang itu kena ganding, tongkangnya kena ganding kan? Jadi kita pun orang kita Indonesia mau tak mau tolong juga lah Pak Cik. Siapa yang suruh Pak Cik ambil dia orang ni buat balik sana? Itulah buatnya enggak kenal apa Pak Cik. Sekarang ni dia orang daripada mana kena ke mana? Orang ini mau ke Indonesia pulang katanya.
Jadi apalah salahnya kita tolong orang itu kan mau karam, botnya bocor, diganding. Jadi kami ada tahu ini. Jadi mau tak mau kita tolonglah, setengah orang kita. Mengikut undang-undang Malaysia, ini adalah satu kesalahan. Kesalahan kerana membawa pendatang asing tanpa izin keluar daripada Malaysia melalui saluran yang tidak sah. Okay? Ini merupakan satu kesalahan. Kami menahan kamu lebih kurang 53 batu nautika daripada Pulau Pangkor dan kamu berada di dalam kawasan Malaysia. Mereka lebih sanggup menggadai nyawa daripada melalui proses immigration yang sah. Maksudnya kalau paspornya lagi nak kena bayar banyak, susah-susah. Jadi kita makan ini je pergi lalu ini kata gitu. Jadi kita tadi terlatih kan, kita nak pulang. tak bahaya tak kalau dilihatkan tu di atas laut Ya, kadang kita nak pulang mana kita apa lagi kan berfikir panjang kita nak pulang daripada operasi kan. Kita nak pulang. Jadi kakak Bagi tekong darat yang berusia 50 tahun ini, dia sedar kesalahan yang dilakukannya itu. Kebetulan pakcik ini datang kami di posisi 14.32. Itu kami 3 bot. Yang lain pada lari, siap lari. Kami di proses pakcik ini orang itu lari. Yang kanan kami lah yang kena. Kesemua mereka diserahkan kepada pegawai penyiasat DM3 Lumut untuk tindakan lanjut. Jadi kita berada di pangkalan custom di mana bot nelayan yang ditunda oleh KM Penyalau dibawa ke sini, di mana sebuah bot nelayan yang membawa beberapa orang anak kapal yang cuba untuk menyelundup keluar daripada Malaysia untuk ke Indonesia. Operasi ini dinamakan Track, iaitu untuk mengusir ataupun melihat pemeriksaan kepada bot-bot nelayan Indonesia daripada memasuki kawasan bertindih di antara Malaysia dan Indonesia. Operasi Red Bag ini diteruskan sekaligus mencatatkan kejayaan untuk menumpaskan sedikit penyeludupan manusia melibatkan bot-bot nelayan. Dia disahkan jantung lubang masa umur dia 2 bulan. Masa lahir tu dia normal, tak ada masalah lah. Di sebarang kuning tu kita pergi pada hospital pakar, masa tu baru kita tahu jantung dia berlubang. Apabila nyawa menjadi taruhan sepadan bidang tugas agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan menjadi kabur, setiap nyawa mesti cuba diselamatkan. Misi penerbangan ihsan pesakit dalam kecemasan adalah antara satu contoh di mana sepadan bidang tugas ini tidak lagi menjadi keutamaan. Pada 1 Disember tahun lalu, kru udara APMM ditugaskan membawa seorang bayi penghidap jantung berlubang menggunakan pesawat Agusta Westland AW139 meredah ribut dan hujan lebat. Misinya memastikan bayi ini mendapat rawatan segera di Institut Jantung Negara IJN. Penerbangan itu dibuat dari lapangan terbang Sultan Ismail Petra ke Hospital Kuala Lumpur HKL mengambil masa 1,5 jam. Kapten Wan Najib Azrin Wan Nor tiba di Kota Baru pada jam 12.20 tengah hari dan seterusnya berlepas dari lokasi sama kira-kira jam 1.15 tengah hari. Pendaratan di Padang HKL bagaimanapun penuh cabaran. Angin kencang, hujan lebat, manakala Padang dinaiki air, semuanya ramuan untuk pendaratan yang sukar dan mendebarkan. Sepanjang perjalanan, alhamdulillah cuaca agak baik walaupun ada hujan di beberapa tempat. Tapi yang saya boleh kata keseluruhan perjalanannya baik. Cuma di akhir perjalanan lebih kurang masa kita nak turun ke HKL ni hujan mula lebat. Bagi ibu muda Nur Hayati Mat Hussein, kecekapan kapten dan kru mengawal keadaan adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dilupakan. Dalam pangkuannya, bayi Nur Zara Humaira berusia 4 bulan bernafas menggunakan mesin bantuan pernafasan. Dia disahkan jantung lubang masa umur dia 2 bulan. Lepas masa lahir tu dia normal, tak ada masalah lah. Bila sampai umur dia kuning berpanjangan, di sebarang kuning tu kita pergi pada hospital pakar, masa tu baru kita tahu jantung dia berlubang. Di Padang HKL, ambulan yang sepatutnya membawa Nur Zara terkandas ketika menuju ke pesawat. Spontan, orang ramai dan kaki tangan HKL yang berada di kawasan sekitar menghulurkan bantuan.
Namun keadaan semakin sukar. Akhirnya, sebuah lagi ambulan dikejarkan. Nur Zara akhirnya dibawa ke ambulan yang menanti di jalan raya di luar kawasan padang. Misi penerbangan Ehsan berakhir dengan kejayaan. Melalui status Facebook yang dikemas kini 3 Januari lalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 2 Kota Tinggi Johor memaklumkan pasukan mencari dan menyelamat SAR menemui seorang mayat remaja lelaki J. Movenden berusia 15 tahun yang dipercayai lemas di pantai Awam Desaru. Menurut Bomba, ombak setinggi 4.5 meter turut menyukarkan operasi pencarian. Dalam kejadian jam 11.30 pagi 2 Januari lalu, mendiang J. Movenden dan seorang lagi mangsa N. Harishwaran, juga 15 tahun, bersama 8 rakan mereka ke pantai berkenaan dengan menaiki basikal. Tidak lama selepas mereka mandi di situ, hujan serta angin mula melanda menyebabkan ombak semakin tinggi. 8 daripada mereka berjaya berenang ke pantai sementara Movenden dan Harishwaran yang masing-masing berasal dari Skudai dan Taman Bukit Indah bagaimanapun didapati hilang. Saksi berkata kedua-dua remaja itu dilihat terkapai-kapai sebelum tenggelam. Susulan itu 30 anggota daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam JPAM serta pasukan polis marin dikerah untuk misi mencari dan menyelamat. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Muhammad Rizal Buang yang kami hubungi memaklumkan, operasi itu terpaksa diberhentikan 7 Januari lalu susulan keadaan cuaca yang tidak menentu serta persetujuan daripada keluarga N. Harishwaran.